Assalamualaikum, saya Megat, perunding takaful anda. Okey, hari ni saya nak share satu quote yang saya rasa benda tu bagi impak positif kat hidup saya lah. Saya tak pastilah korang lain macam mana kan. Atau saya ada ambil gambar dia. Saya rasa jumpa quote ni dekat kedai makan. Saya tengok, nice juga quote dia ni. Atau orang kata kata-kata dia tu memang kena lah kan. Kena lah. Okay, dia bahasa orang putih tau, English lah. Tapi saya translate ke bahasa Melayu lah. Dia kata, hidup ibarat basikal. Kita perlu kekalkan keseimbangan dan kita kena teruskan perjalanan. Faham tak kat situ? Kalau kita ni nak hidup kita lebih baik, kita kena seimbang. Seimbang ni kalau dari segi seorang Islam lah, Muslim, kita seimbang secara ilmu agama kita, amalan kita dengan dunia. Dunia ni kita tahulah kerja kita kan. Kita nak hobi kita, seimbangkan kesemuanya tu. Maka bila kita seimbang, orang kata dari segi dunia dan akhirat, insya-Allah kehidupan kita nak teruskan tu lebih mudah. Sebab kita dah seimbang. Faham tak kat situ? So benda ni sangat-sangat positif bagi saya. Bagi saya lah. So kalau anda rasa benda ni positif, boleh tengok caption ni, saya akan letak kat caption ayat dia, sebab saya rasa sangat-sangat membantu saya lah untuk kekalkan positif dalam sebenarnya kehidupan saya segi untuk teruskan tenaga yang mantap. Macam tu lah. Okay? Dan saya harap hari-hari anda semua juga dapat diteruskan dengan positif. Okay? Assalamualaikum.